Hari ni kita nak pergi store Shumbat. Okay, dekat Bukit Naga. Macam ni lah keadaan store dia. Soft glow of the moonlight, warm vinyl crackles play, lost in rhythms of the night. Dreams never drift away. Smooth beats pulse slow and kind, echoes of a pastime. In the stillness we unwind, peaceful as a rhyme. Gentle breeze we ride, underneath the starry sky. Time feels like it's on our side. Mana tahu terinspirasi je kan. Ini lagi. Oh, ada eh? Awning dia macam lain sikit. Awning dia macam Jadi dia straight ni. Dia juga 360. Oh, Macam bukan tahu. 360. hebat ni. Tak sempat pun nak buat pun. Three hours later. Okay, tudung pun dah tukar. Dah sampai rumah dah. Balik ni daripada Shumbat, konon nak balik terus. Tapi tersinggah pula dekat MK Outdoor. Sebab dia destination dia tak jauh sangat. Terbelilah. Ni yang kita nak buat haul. Quick haul je lah tak ada nak kita buat quick haul je. Okay, barang pertama kipas Opola. Tapi bukan kipas yang berdiri tu, sebab kita dah ada. Kipas memang tak cukup, so kita beli. Sekejap ya. Dia ada warranty. Dia ada bagi untuk charging, wire charger. Dia jenis kepit macam ni. Kepit. Kepit. Dia memang dia dah siap satu bateri, tapi kita orang beli satu lagi bateri. Senang. Satu ni bateri ni harga dia dalam RM69. Senang bila dah ada extra bateri. Itu satu. Dan kipas Opola. Next, apa ya? Shine Creek punya untuk spices. Lama punya agak kecil. Dalam dia, sekejap ya. Botol ni besar ni je. So yang baru ni dia besar sikit lah. Dan botol dia kaca. Okay, yang macam ni beza dia. Macam ni lah lebih kurang dalam dia. Okay, dia ada dalam dia ada 4 botol macam ni. Cantik ya. Dia dalam dia macam ni. Boleh tak garam, gula, dan
botol untuk sos kicap. Dia macam ni, senang. Selalunya kalau sos saya guna bekas lain. Okay, macam ni dia ada lock dia. Okay, lama pula ya. Oh, cabut je ke? Macam ni je. Dan yang paling best sekali, oh dia, Allah Akbar, dia macam ni je. Dia ada tempat ni isi kicap, letak sos, senang. Saya tak jumpa lagi yang kecil macam ni. Mungkin saya lah yang tak jumpa. Comel. Okay, ni ada 4. Saya tak tahu lah isi apa. Yang selalunya letak kicap, sos, itu je. Okay, ini harga dia dalam 58 dari Shine Trip ya. Tapi MK Outdoor dia memang akan bagi diskaun. MK Outdoor ni kedai antara yang termurah bagi saya. Okay, cantik. Siapa kalau untuk camping lebih daripada 3 hari ataupun nak pergi round Semenanjung, mana-mana seminggu, ini cukup saya rasa. Okay, ini kena beli. Okay, next. Apa lagi? Okay, beli lagi pack. Pack ni satu saya rasa RM1 lebih. Yang ini 30 cm. Kita beli 4. Murah. Cari tu flashlight yang previous video saya guna ni. Memang membantu. So hari ni beli 4 lagi. And next, ni yang paling best teruja ni. Beli apa namanya? Kita beli lampu lah, lampu. Lampu ni bukannya sesuai untuk camping je. Untuk rumah pun okey. Sebab dia cantik. Dia datang dengan berasingan ya. Ini harga 49. Okay, 49 nanti saya tunjuk Dia ada cover cantik lagi. Macam bola. Dalam dia. Cantik. Okay, lawa kan? Ini aksesori lah untuk lampu. So lampu itself harga dia 59. Ini daripada Well Hype. Lampu. Ini dia punya stand. Harga dia RM20. Ini berat ya. Berat. Nanti saya tunjuk. Dia punya hasil dia cantik ke tak cantik. Okay, dia kena pasang macam ni. Ni lubang. Satu lagi. Macam ni. Okay, next. Ni kan ada dia punya beginilah. So yang ini dia boleh jadi lampu tidur, lampu perhiasan. Tujuan asalnya untuk camping, nak bagi cantik sikit lah. So dia macam ni. Nak on dia macam ni. Cantik tak? Tekan lagi. Warmer. Dia warm punya lampu. Warmer. Cantik. Cantik tak? Cantik kan? Camping boleh. Dan duduk pula. Perhiasan kat rumah. Worth buying. Saya nak letak kat sini. Okay, sementara lah. Cantik kan? Okay, dia ada. Kalau satu bar ni maknanya nak kena charge lah. Dia boleh charging yang lampu ni. Cantik. Dia kena tekan sikit. Cantik. Last but not least, beli
satu set meja macam ni ada 4 ni satu set RM100 ya. Yang dia punya cover ni tak termasuk lah. Asalnya nak beli 2 je, tapi staff dia orang cakap 400 pro Grab lah. Okay, yang cover ni dengan tu, yang kecil tu, corner tu dia jual berasingan. Dia punya packaging dia pun jual lain, asing ya. So ini cadangnya nak buat tempat masak, senang pakai macam ni je. Sampai sini saja video saya. Kita jumpa di next episode. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Okay, bye. Assalamualaikum.